Trip camping 4 hari 3 malam kali ini membawa aku ke Deru Alam Campsite, Jelebu Negeri Sembilan, tempat di mana deru alam menjadi muzik, latar dan kesibukan kota ditinggalkan seketika. Jom bersama-sama menikmati keindahan di Deru Alam Campsite. Perjalanan aku dari Johor nak ke campsite mengambil masa 4 jam. Tiba di Jelebu, laluan yang banyak seleko. Kepada korang yang nak ke sini, berhati-hatilah. Perjalanan aku nak ke campsite, aku ditemani pemandangan Gunung Ganang yang terbentang luas. Hijau alam semula jadi, kiri dan kanan, buat aku rasa tenang. Tiba di campsite, aku mula turunkan barang untuk set up kemah dan set up barang-barang keperluan lain. Kali ni aku memilih tapak level 2, tapak DDA 1. Dah berjaya? Dah boleh tenang? Sekejap. Tolak sama-sama. Ha? Tolak sama-sama. Dah siap set up dekat Deru Alam Campsite. Okay. Kali ni aku ambil tapak deck DDA 1. Kita tengok petang nanti apa aktiviti kita boleh buat. Aku rasa mandi sungai. Anak aku pun dah kat bawah dah tu. Laluan ke sungai daripada tapak DDA 1, DDA 2, laluan turun bukit. Kat sini ada tangga. Kalau korang tak lalu jalan tengah tu pun boleh juga. Abang sewa Lampung ni RM10. Deposit RM10. Jadiin RM20. Tak pulang deposit burn. Ha? Tunggu abang turun. Tangkap apa, Dik? Ajar RM1.
Dalam dia punya menu, spaghetti carbonara dengan ayam goreng. Inilah salah satu sebab kenapa aku suka camping di Negeri Sembilan. Suasana pagi berkabus dan sejuk. Korang lihatlah sendiri view dari atas Deru Alam Campsite. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua aku dekat Deru Alam Campsite. Okey, daripada jalan masuk, korang akan nampak signboard dia, Deru Alam Campsite. Selamat datang ke Deru Alam Campsite. Nombor telefon campsite pun ada kat sini. Di sana, jalan masuk ke parking. Okey, yang aku difahamkan kat sini, surau on the way siap lah. On the way siap. Mungkin ada tambahan toilet dekat sini. Okay, turun bawah sini, jalan ke tapak campsite. Dekat sini tapak DDA 1, DDA 2. Sini DDA 3 dan DDA 4. Okay, nanti kita akan turun ke bawah sana. Untuk pendaftaran semua dekat sini. Lepas tu dekat belakang ada toilet. Ada 6 pintu. 3 toilet bowl, 3 toilet untuk shower, untuk mandi lah. Okay, dekat belah sana ada pool. Belah surau ada tapak deck juga. Tapak deck DA5, 6 dengan 7. Kat sini dia punya tapak parking luas lah. Lepas korang loading barang kat tapak campsite, korang boleh parking kat sini. Luas. Muat ni untuk semua kenderaan lah yang check in kat sini. Dia tapak parking, korang turun tangga ni. Okay, ni tapak level 3. Tapak DA22 sampai DA25. Okay, ni tapak level 2. Daripada DA12 hingga ke DA19. Sini ada 3 tapak lah. Di sini ada tempat 4 tapak. Dari sini ada 3 tapak. Toilet dia dekat sana. Tu lah depan sungai. Daripada ujung sana, tapak 1 hingga ke tapak 11. Ujung sini. Okay, yang ni semua level 1, menghadap sungai. So ni dia punya toilet kedua. So untuk tapak level 1, level 2, level 3 boleh guna toilet sini lah. Tapak deck dan boleh guna toilet kat atas sana ataupun kat sini lah. Okay, kat sini pun setiap tapak dah ada sinki. Untuk tapak level 2 ni boleh guna sinki kat sini. Ni tapak DA16. Kau boleh tengok DA17 dan ni DA16.
Okay, ni tapak aku. DDA 1. Okay, ni tapak DDA 3, DDA 4 tapak deck. Tapak ni saiz 15 kali 16. Okay, daripada jalan masuk sana atas, korang boleh masuk sini dulu. Boleh drop barang dulu kat sini untuk level 2 dan level 3. Level 1 pun boleh juga kat sini, tapi korang kena turun bawah ni. Untuk level 1 curam sikit lah, tapi boleh pakai wagon ataupun boleh pakai motor. CEO disediakan motor untuk angkat barang. Pak jambak. Tu dia makan apa? Dalam sana. Dalam? Dalam sana dia tak air panas. Jom aku bawa korang jalan-jalan lihat keindahan campsite yang tenang dan bunyi deruan air sungai.
Okay guys, malam ni kita nak buat BBQ, jom. So sekarang kita tengah hidup haram. Okay, kita ada ayam, kita ada kambing, kita ada orang sekali, owner dia bakar sekali. Okay, makan apa? Apa tu? Ayam apa? Uyo, sebelah ada ayam, sebelah ada popiah. Kayak lapar ke? Dah jadi kebiasaan setiap kali camping, aku dan grup camping aku akan buat BBQ untuk kita makan bersama dan berborak hingga lewat malam. Inilah suasana malam, lampu menerangi campsite sepanjang malam hingga ke pagi. Okay, so kita tampal kita punya stiker kat sana. Amy Family Adventure. Okay, satu lagi Amy Camp Rental. Okay, untuk pada camper yang ada stiker family sendiri, bolehlah tampal kat sini. Okay, boleh tengok camper yang dah sampai. Aku decide untuk keluar ke pekan cari barang makan untuk satu hari lagi, dan kami singgah ke satu gerai berdekatan campsite untuk makan tengah hari. Assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya sebagai CEO Darul Alam Campsite, lokasi di Kenaboi, Jelebu Negeri Sembilan. Okay, kita start operasi pada 15 bulan 12 2025. Kira-kira dalam sebulan lah kita beroperasi. Sekarang ni kita ada 32 tapak, 7 deck dan 25 tapak tanah ataupun batu ciping. Okey, buat masa sekarang ni yang masih dalam pembinaan dewan dan surau. Dewan, surau dan toilet. Toilet 2 lelaki dan 2 perempuan. Dewan di bahagian bawah dan atas surau. Apa untuk untuk yang sekarang tengah construction ni, bila target siap Kita untuk punya surau dengan dewan ni? Untuk surau dan dewan kita target lagi 2 minggu macam tu. Lagi 2 untuk minggu. siap sepenuhnya surau dan dewan. Okey, untuk tapak deck yang keluasan dia sama tak? Keluasan tapak deck yang paling besar kita ada DDA 5 20x20, yang DDA 1 sampai 6 dan 7 15x16. Okey, untuk yang tapak ground ni daripada 1 sampai Tapak ground level 1 DA 1 dan DA sampai DA 3 15x20. 12x20. DA 4 DA 5 20x22. DA 6 DA 7 18x22. DA 8 9 16x22. DA 10 30x20. DA 11 20x22. Dekat sini kita ada 3 level kan? Ya, saya ada 3 level. Level 2 tu berdekatan dengan toilet lah, betul? Ya, level 2 berdekatan dengan toilet bawah. Ada berapa tak? Ada 2 lelaki dan 2 perempuan. 2 lelaki dan Berasingan lah, 2 lelaki 2 perempuan. So dia split lah, dia tak kongsi. Dia tak kongsi. Okey, untuk atas tapak deck boleh pakai untuk Ya, yang tapak atas deck ni, berdekatan dengan office lah.
Hafiz dengan akan datang on the way nak siap ni kan. On the way nak siap, 2 lelaki dan 2 perempuan berasingan. Untuk harga tak? Saya dengar ada harga promosi. Ya, kita promosi daripada start kita buka 15 hari bulan 12 2025 hingga 31 hari bulan 3 2026. Untuk 2 hari 1 malam kita ada promosi banyak 100. 3 hari 2 malam 180. So nanti selepas habis Selepas promosi, habis daripada promosi berurusan dengan admin lah. Berurusan. Admin akan reply lah. sini pun ada kedai makan juga kan. Ada Ada mini mart ya, kan? kita ada mini Dulu mart. kan? Kita jual barang-barang asas lah. Barang-barang asas. Barang-barang asas. So apa perancangan lain ada lagi tak? Perancangan untuk lain website? akan datang, insya-Allah kita akan ada extend di bahagian hadapan sungai daripada level 1 daripada di A1 sampai di A5. Kita akan extend lagi that 5 kaki ke depan. Dan di bahagian belakang kita akan buat 3 kaki untuk penjalan kaki lah. Di belakang, bahagian belakang. So untuk tapak untuk parking kereta pun saya tengok luas, muat dalam Ya, dalam 40 biji lah. 40 biji. 40 biji 40 kereta. Itu luas tu. Ya, dalam 40 biji kereta. Tak lagi nak tanya. Akan datang tak? Dan saya fikir nak buat kafe ke apa? InsyaAllah. Akan datang kita akan ada kafe lah. Yelah, sebab kalau tengok kawasan Ada. sini pun, kawasan sini kedai makan tak banyak. Ya, kedai makan tak banyak. Kalau idea juga. InsyaAllah ada dalam perancangan untuk baik. buka kafe, untuk Betul. makan masakan panas. goreng-goreng kan? InsyaAllah. Betul. Yang berminat untuk camping di campsite kami, Darul Alam Campsite, boleh WhatsApp admin. Nombor ada di TikTok Darul Alam Campsite. Datanglah beramai-ramai menikmati keindahan di Darul Alam Campsite. Okay tak, untuk kau tak macam mana? Apa pengalaman camping kat sini? Okey lah. Setakat ni lah. Sekarang ni dah pacak, mari masuk esok 4 hari 3 malam dengan member semua. Environment Alhamdulillah okey. Yang paling penting tandas. Tandas bagi kita orang, bagi campers lelaki okey je. Tapi perempuan dia agak rumit sikit. Tapi bila kita tengok review orang punya tandas, campsite ni ada yang paling terbaik lah. Lagi suasana okey lah. So tak ada apa, memang best lah. Korang mesti datang, okey? Jangan tak datang. Pemberani mesti sampai punya. Rasa berada tu lagi tak dekat tali tu? Mana? Pilot mana pilot? Okey. Okey. Balik. Sana. Ini tali. Mana tali tak nampak? Okay, ni. Dia kena ke tengah sikit. Jangan ke sana, sana dah satu batu.
Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari keempat aku camping kat sini. Last day lah. So pagi ni aku kemas-kemas atau balik. So kepada korang nak camping kat sini, recommended. Sungai best, suasana best, suasana pagi sejuk, suasana malam sejuk. Malam tidur tak perlukan kipas pada aku. Terlalu sejuk. Lagilah malam tadi hujan. Keadaan cuaca sejuk betul. Okay, kepada korang nak camping kat sini, nanti aku akan letakkan description dan TikTok Deru Alam Campsite dekat description. Cuba camping kat sini, rasa suasana dusun kat sini. Okay, alhamdulillah siap kemas. Okay, jumpa korang next episode. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.